Assalamualaikum saudara. Nah, jadi ini pagi ketiga rombongan Makcik Okey di Daik. Hari ni kita nak jemput Makcik Okey kerana hari ni kita nak ke Desa Kelumu. Jadi pagi ni kita jemput lu nak cari sarapan. Yang nak tengok macam mana suasana hari ni, ajak ikut saya. Okey, tempat selanjutnya kita pagi ni nak sarapan dulu dekat warung Kak Lis. Macam biasa, memang ni salah satu warung yang sering didatangkan orang-orang. Sarapan dulu. Okey, kita lanjut lagi. Tempat selanjutnya kita pergi beli oleh-oleh dekat kedai Tony. Ini dekat pasar, dekat kampung Cina. Iya. Dia kata Cina kat sana belajar apa? Mandarin ke okey? Mandarin ni Mandarin. Mandarin. Orang cakap Mandarin. Mandarin. Cuman ini kita ke Pasir Panjang. Pantai Pasir Panjang Cik Ita dah pernah belum sampai Pasir Panjang? Pasir Panjang kat mana? Ni Pasir Panjang. Ada. dah sampai mana Cik Ita? Ni yang keberapa kali Cik Ita? Yang kedua. Tapi yang Daik lambat kali. Luar biasa. Biasa ni kita ke Kelumu pula. Ini airnya kering. Kalau pas pasang dia sampai ke sini, cuma ada sikit-sikit sampah. Sikit banyak sampah bawa dari laut. Itu feel dia rasa gunung. Jadi kalau laut pasang ni misalnya, ini dia di sini. Batas air. Panas. Panas. Surut. RM2. Siapa punya tu Halan? Oh, yang itu. Kat. Dia rasa isi kelapa. Betul? Sini. Kan rasa isi kelapa je. Apa keras je lah. Nah, siapa nak? Tak maulah. Buat keras ni apa? Rasanya Sabah makan tau ni. Memang Sabah banyak. Memang banyak. Dia yang basah. Okey, kita lanjut lagi. Ini kita pergi ke Desa Kelumu. Salah satu desa yang ada dekat Daik. Ini kita dah sampai dekat Kelumu. Ni suasana dia. Ni kita dekat Desa Kelumu. Menikmati ketam ni, ketam besar. Oh, itu besar. Besok datang banyak lagi. Mana video antara. Belum. Kaya. Kak, kawan nak makan tak? Macam makan jom. Ya. Sama dia ni. Dia boleh muda siapa? Engkau jom. Engkau tahu. Muda ni tahu. Tahu yang mana muda? Tahu. Tahu juga. Tahu jangan apa kerja baru. Kata orang Aceh Jobo. Wah, kapu. Jadilah tadi. Wah, siapa dapat kapu? Mantap. Ni. Oh ini. Dia foto. Dia jadi awak duduk dua. Duduk malam. Buat pernah terbengkak. Sini. Dia bang tiga yang baik dia kenang. Baik. Lagi. Satu jatuh je pula. Malam sini. Ambil dia. Dah. Ambil video lambai. Yeay. Jom datang lagi. Alhamdulillah kami dah makan. Tadi makan ketam memang luar biasa. Ya Allah. Sekejap, ini dah. Kami nak balik langsung ke homestay pula. Palang. Mantap. Bukanlah silat sikit. Jangan. Jatuh nanti.
jangan pakai cakap itu. Kami suram dulu. Jadi malam ni kami lanjut lagi ke Boyong Stay, kumpul sama-sama ramai-ramai. Ini nak macam biasalah kalau pas malam makcik besok dia nak balik, itu kami makan ramai-ramai, kumpul-kumpul. Ada apa-apa lah. Ya? Ada. Baju putih pengantin baru. Sah. Okey. Jadi okey. Mentang dessert tu. Mentang puding. Jangan ambil dah puas tak? Jadi itulah perjalanan kami hari ni. Jumpa lagi besok. Besok kami nak ke Dabuk. Tunggu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum saudara.